Kini dengan harga RM9,988, anda sudah boleh dapat sebuah motosikal 250cc Sport. Biar betul. Nampak macam tak percaya kan? Tapi ini adalah benar. CF Moto 250 SR Lite hanya dengan harga RM9,988 yang baru saja dilancarkan sempena MotoGP Malaysia di Sepang baru-baru ini. Dengan enjin 249cc, single cylinder engine yang menghasilkan 27.5 horsepower dengan 22 Nm of torque siap dengan 6 speed gearbox. Yang menarik adalah chassis dia. Dengan sebuah chassis yang cukup rigid dan ringan, dengan berat motor ini hanya 165 kg, dan ketinggian seat dia hanya 795mm. Ini memberikan penunggangan yang sangat selesa dan penggerakan yang sangat bagus dan senang. Dengan disk rotor depan 292mm rotor dengan twin port caliper dan disk belakang 220mm siap dengan single port caliper. Memberi sporting power yang cukup dan juga dilengkapi dengan ABS system depan dan belakang sebagai langkah keselamatan buat rider-rider di luar sana. Datang dengan rim 17 inci dengan dibalut dengan tayar depan 110, 70, 17. Dan tayar belakang pula adalah 140, 60, 17. Tangki yang cukup besar boleh memakan 12 liter minyak yang sangat sesuai untuk perjalanan yang jauh. Full digital meter display, 2 USB charging port iaitu ada Type A dan Type C dengan dilengkapi dengan lampu LED depan dan belakang yang sangat menarik. Ini adalah sebuah motor 250 Sport yang sangat mampu milik di pasaran buat masa sekarang.